Bila guna steam, aku terkejut sebab sekali lalu je kedut terus lembut. Tak perlu ulang berkali-kali. Biasanya uniform jenis kain macam ni memang kena tekan banyak kali baru nampak kemas. Tapi kali ni satu gosokan dah cukup buat seluar nampak elok dan terurus. Jimat masa betul, especially waktu pagi yang memang selalu rushing. Lepas tu aku cuba pula gosok tudung. Cara aku lipat kain tudung tu jadi bentuk 4 segi dulu. Kemaskan hujung-hujung, lepas tu baru gosok. Bila guna teknik ni dengan setrika steam ni, aku perasan memang tak perlu gosok berulang. Steam dia tembus elok ke lapisan kain. Jadi bila buka balik lipatan, tudung terus nampak licin dan jatuh cantik. Tak perlu ulang dari satu hujung ke satu hujung berkali-kali macam biasa. Aku dapat rasakan setrika ni memang sesuai untuk kegunaan harian, especially untuk yang nak cepat dan praktikal. Tak berat, tak cerewet dan hasil gosokkan nampak kemas tanpa buang masa. Untuk yang selalu gosok pakaian anak, tudung atau baju kerja, memang membantu ringankan rutin harian.